Ini dah asyik ada mikrofon, hentam sana, hentam sini. Maki hamun sana, maki hamun sini. Benci sana, benci sini. Kita datang tadi, saya datang jumpa Datuk Seri Haji. Jumpa cakap peribadi dan cakap dengan negeri. Kita bukan cakap Datuk Seri Haji ada tak tanah bagi kat saya sikit? Ada tak balak luluskan untuk saya? Tak ada. Bagaimana miskin tegar? Bagaimana rumah rakyat? Bagaimana jalan berlubang? Bagaimana bekalan air? Bagaimana bekalan air? Itu yang kita cuba lakukan, dan saya ucap terima kasih kepada Haji G dan pasukan kawan-kawan dia yang bekerja untuk hal ini. Kita tidak pakai soal pribadi. Dan ini penting. Kita terubah sikap pimpinan ini. Kalau pimpinan di atas itu serius, bersatu, tumpu dalam pembangunan. Ini dah asyik ada mikrofon, hentam sana, hentam sini. Maki hamun sana, maki hamun sini. Benci sana, benci sini. Ya. Anwar Ibrahim membuka pekung di dada diri beliau, Pakatan Harapan serta GRS. Hadirnya Anwar Ibrahim dalam majlis rumah terbuka ataupun sambutan berbuka puasa di Tuaran jelas menampakkan kelemahan Anwar Ibrahim dan juga kelemahan rakan-rakan beliau, termasuklah Haji G, rakan kongsi di Sabah. Bukankah, saya mau bertanya sama Anwar Ibrahim, bukankah Anwar Ibrahim dan rakan-rakan kamu yang memaki kamu, yang fitnah sana fitnah sini, yang menghentam sana menghentam sini, kerajaan dahulu, termasuklah seolah-olah kamu ini pandai berbanding orang lain, termasuklah Mat Sabu baling mikrofon dalam ucapannya. Bukan orang lain, pergi tuding jari kepada Mat Sabu, geng kamu, kawan kamu Anwar Ibrahim. Palui. Kemudian dia menyatakan patutnya kita kerjasama untuk bangunkan negeri, untuk bela rakyat apa semua. Itu bagus, itu bagus. Yang sekarang ni Haji G gagal untuk membela. Apa jadi? Jalan raya berlubang, bekalan air terputus, elektrik pun begitu, kemudahan awam. Hanya datang Anwar Ibrahim bercakap. Takkanlah Haji G tak faham-faham. Takkanlah Haji ni mau menunggu Anwar Ibrahim turun ke Sabah baru mau buat ini semua. Anwar dah datang ke Sabah, ke Tuaran, barulah jalan di Tuaran tu mau diperbaiki. Barulah konon, wah cantik Tuaran sudah, ada air sudah. Ini kerajaan ketimbang Perdana Menteri, ketimbang kencing tipu temberang. Sama juga macam si Haji G tu. Kalau rakyat Sabah lagi percaya ini orang, matai kita. Sampai 5 tahun akan datang, lagi susah kita. Jadi tolak itu Pakatan Harapan, tolak GRS. Pastikan rakyat Sabah perlu memilih pemimpin dan parti untuk memperjuangkan nasib mereka, bukan memperjuangkan amalan-amalan rasuah. Lagi satu, kenapa Anwar Ibrahim pergi Tuaran tidak bercakap tentang rasuah? Malukah? Takut dia sindir itu kawan dia si Haji G duduk sana itu kah? Selalunya Anwar bercakap rasuah, menentang. Kita sepak terajang masuk penjara lokap. Rupa-rupanya bila datang ke Sabah, keluh lidah Anwar, tidak berani bercakap tentang rasuah. Sebab rakan dia dalam GRS terbabit dengan rasuah. Buat malu saja kamu ni Anwar sama Haji G.